antara simboliknya. Dan selamat datang sekali kepada semua untuk menyaksikan aksi Liga Super. Aksi penting untuk Kelantan Darul Naim FC berdepan Selangor FC. Untuk masing-masing berlawanan ke-21 dalam saingan Liga yang semakin hampir menuju penghujungnya untuk musim 2024, musim 2025. Tidak boleh leka. Sedikit terbuka ruang, mungkin boleh mendatangkan satu jaringan. Hantaran ke depan sebagaimana saya katakan. Akhirnya ia tiba pada minit ke-12 menerusi Faisal Halim. Satu jaringan mudah. Lama dinantikan jaringan ini. Dan akhirnya tiba untuk Faisal Halim membuka tirai jaringan pribadinya dan juga untuk Selangor FC dalam perlawanan yang ke-21 dalam saingan Liga Super ini. Rakan yang cukup bijak. Safwan sempat melihat rakan-rakannya di bahagian atas di depan itu, dan lorongan ini berjaya singgah di kaki Faisal Halim. Gol. Singgah kaki pemain Selangor. Elvin bersorangan, tidak dikawal. Oh, sepakan terus ke arah gol. Kelang kabut kubu Kelantan Darul Naim. Elvin pada malam ini, kita perhatikan ketenangannya itu. Oh, cantik percubaan ini. Dia menguji Al-Faiz. Dia melihat tidak ada pertahanan dan terus menguji dan juga mencuba Al-Faiz. Wah, tenang. Jaya. Hantaran kepada Quentin Cheng. Terus. Oh, satu tindakannya mudah dari Quentin Cheng, seolah-olah hantaran lintang, tetapi itu adalah percubaan terus ke arah gol dan berjaya menewaskan Al-Faiz. Untuk jaringan kedua bagi Selangor. Penyudah dan juga jaringan dari Quentin Cheng. Kita perhatikan tindakannya, dia sempat melihat. Oh, lencongan ini pastinya sukar dibaca oleh penjaga gol utama mereka, Al-Faiz. Faisal, Quentin Cheng menanti, tidak ada dikawal. Dan Quentin untuk hantaran ke tengah kepada Faisal. Percubaan yang tenang dari Faisal. Saya rasa ini jaringan kedua kerana bola itu sudah pun walaupun sentuhan terakhir dari Ali, tapi mungkin gerak perlahan nampak lebih jelas. Adakah percubaan Faisal itu sudah pun masuk ke dalam gol? Di sini kita perhatikan Quentin ada ruang untuk dia mendapatkan Faisal. Okey. Pengesahannya jaringan untuk Selangor, untuk Faisal Halim. Ada cycle. Sentuhan awal dari Khairi. Oh, mudah. Kombinasi yang menarik dan akhirnya pemain ini menemui jaringan, sentuhan jaringan. Haris Haikal di babak pertama pun beberapa percubaan yang dilakukan tidak menemui jaringan, dan akhirnya kali ini mudah jaringan dari Haris Haikal. Pemain pertahanan yang berjaya mencuri tumpuan jaringan kedua pribadinya setelah Muhairi Ajmal yang dimasukkan. Satu hantaran bijak dari Muhairi. Tenang, dia ke depan sebelum belakang semula menemui Haris Haikal. Pencuru yang kedua, di babak yang kedua. Tinggi. Oh, Haris Haikal sekali lagi dan terus tanpa ada sebarang sentuhan dan tepat ke dalam jaringan ataupun jaring gol. Oh, dua gol berturut-turut dari pemain ini, Haris Haikal. Pada minit ke-55. Sikit berani kali ini. Tapi kita lihat bagaimana mudahnya Selangor memintas mendapatkan semula penguasaannya. Muhairi masih dalam kedudukan dengan kawalannya, dan juga di sini tenang dari Faisal untuk menambah cerita yang lebih menggembira buat dirinya untuk hat-trick. 3 gol malam ini. Hat-trick dari Faisal Halim.
selepas musim yang agak panjang, musim yang suram. Jadi Faisal Halim kembali selaku pencetak dengan 3 gol minit ke-12 di penghujung babak pertama. Dan sebentar tadi jaringan mudah terhasil, tetapi di sini Muhairi Ajmal antara individu yang bekerja keras untuk membuka ruang kepada Faisal Halim. Bola, satu lagi lorongan, ada lagi satu peluang untuk Selangor dan disudahkan dengan jaringan. Menerusi pemain gantian iaitu Alif Izwan. Dia masuk menggantikan Alvin. Kemasukannya itu sudahkan juga dengan jaringan. Alif Izwan Yuslan. Dan ini adalah jaringan kedua pribadinya. Dan yang lebih penting adalah jaringan ke-7 perlawanan untuk Selangor. Sedikit bersahaja pertahanan Selangor. Untuk Kelantan, Darul Naim sedang mengatur percubaan luar kawasan penalti. Buat kali pertama dalam tangkapan Kalamullah dari Syahir Rashid tadi. Main yang menyebabkan kecederaan ke atas Ali Olwan. Mungkin ini antara peluang yang mahu digunakan, tapi sayangnya kita perhatikan belum sempat mereka membuat percubaan dan perlawanan telah pun ditamatkan. Dengan kesudahannya, ia memihak kepada Selangor FC. Terutamanya juga kemenangan ini bukan hanya penting dengan 3 mata untuk Selangor, tapi juga untuk Faisal Halim. Jadi muktamad di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya. Kelantan Darul Naim FC terpaksa akur ke atas Selangor FC dengan kekalahan 0-7.